Mana-mana yang nak guna umpan boleh dapatkan di TikTok umpan tapau Raja Bawang. Boleh beli di sana. Kuat sikit enjut, kuat sikit enjut. Kuat enjut. Ada. Dia berhenti je. Ke bau merah ada ni. Bau merah dia dulu. Dia tengah fikir gitu nak makan ke tak makan tu, dia tengah berfikir. Tak apa, makan relax dulu, kita bagi masa. Kita jenis tunggu punya tak apa. Okey Zoi. Sama kat kau yang tadi halus kan kau fikir tu, kita bagi dia masa. Tapi kita tak nak sombong punya, kita bagi dia masa. Lekat dah ke? Tak ada. Tak udah. Dia buat berkali. Bawah kali tu. Okey. Sombong sikit dia. Lawan arus sikit ni. Hari ni kita terbalik ni pot ni. Agak ada ni. Harap ada. Kau pakai rambut pendek sikit Kau potong pendek itu rambut. Biasa panjang sedap sikit lah, kita nak setting panjang mana kita nak rambut tu Bila pendek ni tak setting dah nak panjang mana. Kau rasa tempat ni selalu orang jala ke sekarang ni? Tak ada. Kayu ni. Jala benaran ni. Tak ada aksi lah ni. Tak ambuh dia payung aksi. Jom lah. Okey, ni kita tak tempat yang kita spot ni. Ini memang kita spot tempat ni. Kalau tak ada juga maknanya memang senyap dia. Hari ni kawasan berkayu dia tak pun nak main sangat ni. Tak ambuh dia. Halus ni. Dekat tak? Dekat kan? Belum ni. Saya angkat ni. Ada. Ada. Ada jauh. Ni Jalan nak buka tu tu. sebab ada sangat Ada sangat Buka rambut tu. Kau buka dah. Bawang balak. Awak kena panggilkan dalam kayu keluar.
Makan kayu payah. Ada balok ni, so balok ni. Tak habis lagi, tak hilang ni bang. Tak ada dekat bawah ni. Jalan je. Mana duduk tak tahu je ni. Kayak balok lah ni. Tak nak dia. Dah langkah ni. Jom langkah. Kau sini kurang sikit. Kita langkah. Itu dia. Sangkut Allah. Aduh. Ada lagi tak? Kain kayu pula. Tak ada sangkut ke ni tak? Tukar umpan. Kita panggil balik. Payah dah. Bau merah. Tadi betul tu bau merah tadi ya. Bau merah. Kalau abah dia tak tu. Anak dia. Abah tadi dah lepas dah tadi. Jom. Baung kita yang ke-8. Baung yang ke-8 tak ada nak rekod. Dia makan senyap-senyap je. Inilah dia. Dia kencing tak? Kena kencing dulu. Tengok baling jauh sikit macam mana. Baik, senyap. Senyap dia. Kita main terbegar pula. Main kawasan Tebrau. Bentar, apa ekor bentar? Awak cari yang kasar lah, memang lah. Awak cari yang kasar sangat. Puan awak duduk tu semua kalau ada kasar belaka. Ini. Kau tak ambil kasar. Baru borok ke Zul? Mesti ada sini Zul kan? Oh Zul. Adalah sekilo. 700 gram, 800 gram. Bugatnya. Ni dia. Baru je borok. Mesti ada kawasan ni. Dia telan lah. Telan. Nampak je. Ya. Rahim nak gambar dia. Dia nak gambar. Alright. Itu dia.
Ya. Ha, jom kita. Jom kita. Bagi Zai kat sini. Okey, hari ni tempat memang favourite ni. Air-air besar ni. Cari saiz kilo. Saiz kilo Okey. Bentar. So, itu awal lagi. Tu kalau naik tu besar tu. Dia menuju pot yang ada kayu bakar, kayu tunggul. Tapi air ni besar lagi. Kita kira air besar lagi lah. Jadi kita rasa ikan ni banyak bebas lagi. Jadi memang tempat ni memang kena banyak pukul rata juga lah. Jadi kita berjaya lah hari ni. Sebelah ekor ada lah. Kita pukul rata. Dia ni tak nak dia ni kalau macam ni. Okey, jalan-jalan. Jalan. Tak ada, kita ambil dia. Wah, lagi kita. Dah, nak ambil dia.